Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhan daripada kelas Kesusastraan Melayu. Okay, hari ini kami diberi satu tugasan lah untuk menemu ramah Cik berkaitan dengan penerbitan dan pemasaran buku. Okay, sebelum tu Cik boleh perkenalkan diri dan peranan Cik di Bibliopress. Okey. Hai semua. Minta maaf suara tak ada hari ini. Okey. Nama saya Mariam binti Mazlan. Boleh panggil Mariam. Di Bibliopress saya bertugas sebagai pengurus penerbitan. Okay, baik. Apakah fungsi utama Bibliopress dalam industri penerbitan buku? Okey. Bibliopress kami fokus kepada karya-karya terjemahan. Okey, jadi mana-mana karya yang sudah berada dalam bahasa Inggeris, bahasa Korea, bahasa Jepun, kami terjemah dalam bahasa Melayu. Okey, itu fokus utama kami lah. Selain terjemahan, kami juga ada imprint kenyalang untuk bahan bukan fiksyen, okey, karya ilmiah lah, dan imprint bibliolit untuk kumpulan cerpen dan novel. Okey. Okey, baik. Kita ke bahagian 2. Okey, bagaimanakah proses penerbitan sesebuah buku bermula hingga siap diterbitkan? Okey, ini saya kongsi secara ringkas lah. Okey, kalau untuk terjemahan, biasanya langkah pertama itu kita akan mula dari segi hak cipta. Kita contohlah kalau untuk karya public domain, okey, biasanya hak cipta tu dah habis. Jadi kita ada hak untuk terbit bila-bila masa. Tapi untuk karya yang masih relevan dan terkini, ada hak cipta yang kita kena ikut. Jadi kita kena cari siapa syarikat buku yang uruskan hak cipta tu. Kita kena runding dari segi kewangan, kontrak dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau untuk terjemahan, kita akan cari penterjemah lah. Okey, penterjemah yang berpengalaman, yang memang berkaliber untuk terjemah dengan baik. Yang ketiga, proses penyuntingan. Penyuntingan ni proses kepada editor, pembaca proof, termasuk saya lah sendirilah. Okey, dan yang ada juga tugas-tugas lain untuk pereka letak, pereka kulit, untuk kita design cover dan margin buku tu lah. Okey, itu dari segi penyuntingan. Dan proses seterusnya, kita sebelum publish, kita akan semak final check lah. Okey, kita semak blurb cover kan. Okey, kalau untuk biblio, kami suka bagi release dekat social media dulu before kita publish. Kita akan umumkan pada semua orang kita bakal terbit karya ini. Jadi jangan lupa dapatkan dan sebagainya. Dan kita terbit lah. Okey, agak-agak apakah kriteria yang digunakan untuk memilih manuskrip yang layak diterbitkan? Okey, karya yang layak untuk diterbitkan, yang biasanya lah karya terjemahan klasik. Klasik tu dah memang ada nama penulis seperti Agatha Christie, penulis yang pemenang Nobel Prize. Okey, jadi itu memang kita tak boleh nak sangkal dah, memang kualiti karya tu bagus. Okey, itu untuk karya klasik lah. Kalau karya moden, biasanya kita akan tengok bestseller lah. Itu biasa kalau kita dengar. Alright, contohnya macam karya Jepun, Korea. Okey, dan yang ketiga, kalau untuk imprint kenyalang dan bibliolit, penulis tu sendiri ada potensi untuk kembangkan penulisan mereka. Jadi kita tak takut untuk nak terbit, betul. Okey, agak-agak apakah cabaran utama dalam proses penerbitan buku pada masa kini yang Cik boleh nampak lah? Okey, cabaran ni saya rasa daripada dulu lagi, sebab sampai sekarang pun tak semua orang suka fizikal buku, kan. Jadi mereka lebih nak mungkin dalam bentuk e-book, sebab harga lebih murah dan senang nak dapat. Okey, itu dari segi cabaran fizikal buku dan e-book lah. Dan cabaran dari segi pemasaran juga banyak, sebab kadang kalau kita buat pesta buku pun orang lebih prefer untuk beli online je, sebab lebih cepat kan. Tapi sebenarnya vibe dia lain tau. Kadang kita kena feeling juga pergi pesta buku, kita kena rasa juga bila pengalaman membaca dan membelik buku tu sendiri. Jadi banyak je cabaran dia, tapi yang saya nampak sebagai penjual buku itulah. Okey, ya. Okey, dari segi pemasaran pula Cik, apakah strategi pemasaran yang digunakan untuk mempromosi buku? Okey, kalau untuk pemasaran, sebab kita dah nak ke maksudnya tengah-tengah
Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tau. 29 Mei hingga 7 Jun. Jadi sekarang ni saya boleh kata yang semua penerbit buku tengah hangat-hangat, tengah panas-panas, tengah macam lumba lari tau. Macam kita dah nak kena fikir plan daripada awal, kita nak rancang apa. Tapi untuk Bibliopress, saya boleh kata yang kita pun ada rancangan kita sendiri. Biasanya lah kita akan sediakan dengan promosi, itu memang dah ada promosi dan barang-barang kita panggil merchandise ke, benda tu ada di Bibliopress. Tapi publisher lain pun ada. Jadi kita kena cari keunikan kita kat situ lah. Okey, kalau tadi Cik cakap berkaitan dengan merchandise, tapi boleh nampak tak dari segi peranan media pula? Okey, media ni lain pula. Sebab media ni diorang ni yang kena daripada awal. Proses awal, semasa, selepas tu memang media tak pernah berhenti lah kan kerja diorang. Jadi media ni pula kalau untuk pemasaran daripada awal, diorang dah start untuk buat video, buat konten, buku-buku apa yang kita akan release, publish, apa pula yang orang akan dapat kalau beli buku kita, macam mana nak tarik orang yang baru mula nak kenal Bibliopress. Jadi banyak je sebenarnya idea yang pihak media kena rangka, kena fikirkan. Contoh macam saya, walaupun saya bahagian penerbitan, kadang-kadang kawan media saya pun tarik saya juga untuk buat konten. Tapi saya okey je. Sekarang ni TikTok kan? okey. Baik, dari segi isu pandangan lah, ni general lah. Apa pandangan Cik? Adakah minat membaca dalam kalangan masyarakat semakin menurun atau meningkat? Okey, sebagai seorang yang bekerja di industri buku, saya boleh kata sebenarnya rakyat Malaysia ni membaca je. Okey, kita cakap kita tak membaca sebab orang tu tak ada dalam kumpulan tu. Sebenarnya kalau kita ni seorang yang membaca, kita ada komuniti pembaca kita akan nampak grup membaca tu ada. Sebenarnya hidup aja. Pesta buku ni ada je orang masih pergi. Dekat Kuala Lumpur, Pesta Buku Negeri, sebenarnya fakta tu boleh disangkal. Sebenarnya masih ada lagi kumpulan-kumpulan komuniti buku yang aktif. Okey, kalau tengok di thread sekarang sangat aktif. Okey, jadi kalau nak kata tak minat buku sebab tak ada kawan nak baca buku, boleh cari dekat thread. Kita boleh kawan dengan daripada stranger jadi kawan yang membaca buku. Jadi rakyat Malaysia membaca je sebenarnya. Okey. Okey, baik. Seterusnya, apakah cabaran industri buku dalam era digital sekarang? Okey, era digital sebenarnya banyak, tapi yang saya boleh kongsikan yang pertama, ada isu-isu lah. Beberapa penerbit buku yang ada isu di media sosial terutamanya, ada yang kata kita design buku tu pakai AI. Sebenarnya, dan isu ni sebenarnya bukan dalam industri buku je, industri lain pun sama. Okey, dan benda tu agak kalau nak bincang panjang, sebab AI ni kan benda yang memang dia macam bukan baru, dah lama. Cuma dan benda tu memang ada banyak kesan-kesan lah, kan. Dia mengganggu kita punya kerja profesional, mengganggu maksudnya orang-orang yang berpengalaman tu dah tak boleh tunjuk skill sebab ada AI dah. Okey. Dan cabaran lain saya rasa apa tu soalannya? Cabaran. Industri era digital. Era digital. Macam Okay. AI tu betul ya, saya rasa itulah isu yang paling hangat sekarang. Ya. Okay, baik. Saya kira seterusnya ni soalan yang terakhir lah. Apakah nasihat Cik kepada pelajar yang berminat dalam bidang penulisan atau penerbitan buku ni? Okey. Sebenarnya penulisan dan penerbitan ni banyak sangat cabang yang awak boleh pergi. Bukan sekadar kita kata jadi menulis je, tak. Dalam penerbitan ada banyak cabang kerja, banyak tugas. Seorang yang berminat menulis buku boleh menjual buku sebenarnya. Orang yang menulis buku boleh terlibat dalam kandungan media sosial sebenarnya. Cara kita nak kembangkan diri kita, cara kita nak express diri kita macam mana. Bukan hanya dalam penulisan, tapi dalam kamera, kita jumpa pelanggan. Sebenarnya benda tu boleh dikembangkan. Alright? Okay. Okay, baik. Saya kira tu soalan yang terakhir lah. Terima kasih Cik Mariam kerana sudi untuk ditemu bual untuk tugasan kami pada hari ini. Saya harap jawapan tu memenuhi kehendak soalan lah. Terima kasih. Sama-sama.